Maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh sambutan Hari Raya Aidilfitri bagi kelas-kelas seluruh Surau At-Taklim telah ditetapkan pada hari Jumaat depan 18 April 2025. Daun dilipat, anyamnya tepat, isi yang manis bagai senyuman. Kemana tempat kita melawat, mari bermaaf dan bersalaman. Puas berpuasa sempurnama, menantikan hari yang mulia. Usahlah resah ukuran pinggang, makanlah makan berpinggan-pinggan. Sedap. Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Nak lagi? Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Mercun dicucuh, anak dihembur. Oh ibu tenang, banyak bersabar. Pukullah rendang, jadinya empuk. Lemang pula jangan biar terbakar. Puas berpuasa sempurnama, menantikan hari yang mulia. Usahlah resah ukuran pinggang, makanlah makan berpinggan-pinggan. Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Nak yang ni? Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Yang itu pun boleh? Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Sukanya? Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Malam semalam cucu meriam, manalah reti nak duduk diam. Cukup sebulan dah kena rantai, mungkin ada yang geram nak mengilai. Ku toleh kiri, ku toleh kanan, ketupat dibedah jadi sarapan. Ibu di dapur belum berpupur, mulalah nanti kalau menggelubur. Hey, yang memandu